Hi guys, morning. Hari ni kita orang nak keluar pergi Sungai Besar lagi. Hari ni kita orang nak makan-makan, bukan nak makan-makan sangat pun. Sebab dah lama terperap dekat poli ni, dia macam bosannya, stres. So, mari kita keluar bersama-sama pada hari ini. Panas weh, kita orang tunggu dekat bus stop. Jangan tolak sini licin. Bas kita orang dah sampai, so kita orang nak naik bas. Kita orang dah naik bas. Bas ni memang kita orang punya je sebab kita orang je kat dalam. Bas baru ni. Boleh tidur ni. Tidur sampai dekat Sabak Bernam. Nanti kita orang naik bas nak pergi Sungai Besar pula. Transit. Jom kita pergi cari makanan ringan untuk makan. Tengok kawan-kawan saya. Ngantuknya ya Allah. Gelap. Ngantuknya. Tengok dulu kalau duit. Dia duit lebih. Tengok kawan-kawan saya rambut mata. Soki. Birthday dia tu. Tengoklah guys, kawan-kawan saya tak tahu nak cari barang yang mana satu, nak ambil kod apalah, tak tahu sesuai dengan muka lah, kering ke, berminyak ke. Itulah perempuan beli. Dah habis shopping dekat Watson. So now kita orang nak pergi Chicken Rice Shop sekarang. Ya, nak tunggu korang aku kerja je kat sini. Dapatlah RM8.9. Lagu dia terlalu rempit. Tengok. Kita orang nak makan. Kita orang nak makan hari ni. Semua kenyang? Kenyang. Okey, semua kenyang. Tengok kawan-kawan saya, ada yang beli pizza, ada yang beli KFC. Ni gelap sikit tapi tak apa, masih. Beli. Tengok dah mau beli kat Eko. Macam mana? Jom. Sampai poli guys. Dia tak macam aku. Aku makan steak abang. Kita nak sampai poli. Hari ni kita nak confident. Untuk hari ni je confident pakai spek warna hitam kat dalam poli. Sampai Kamsis, okey? Betul. Hai ke teman-temanku. Tu jauh betul lah. Macam menari coni. Nak pandang bawah.